Okey, Assalamualaikum. Dek, hari ni Mak Noh ni masak nasi goreng berserai original nasi goreng original berserai. Ni dia nasi goreng berserai original. Rasa yang original, rasa mak-mak kita buat dulu. Okey, ni dia. Nak tahu macam mana cara dia dan bahan-bahan dia? Jom kita ke dapur mak. Kita tengok cara-cara dan bahan-bahan dia. Okey, jom kita ke dapur. Okey, Assalamualaikum semua sahabat-sahabat. Berjumpa lagi kita di dapur Mak Norisa. Okey, hari ni Mak Nur nak masak ni nasi goreng nasi goreng simple aja mak masak ni. Mak Nur nak masak ramuan dia dengan ikan bilis dengan telur je. Lepas tu nak untuk aroma dia tu Mak Nur bubur dengan serai serai nak bagi ada kelainan sikit dekat nasi goreng kita. Ni kita nak tumbuk bawang ros lebih kurang 3 biji, bawang putih ni lebih kurang 3 biji juga. Lepas tu kita nak tumbuk dengan ikan bilis ni. Kita tumbuk-tumbuk je ikan bilis ni pecah-pecah. Lepas tu bahan-bahan lain kita ada ini untuk kita potong-potong hiris-hiris. Ni ada daun bawang, setangkai daun bawang dengan daun ketumbar. Lepas tu bawang Holland ini lebih semalam. Jadi sayang, jadi mak ambil separuh ni, nanti separuh ni kita simpan balik lah. Ini lada hijau ada 1. Ini cili apa namanya? Cili akar orang panggil ya. Ni kita potong-potong je. Potong-potong pula. Kita ketuk-ketuk je. Kita pecah-pecah je. Kita pecah-pecahkan aja. Kita ada secukup rasa garam. Telur 2 biji ni. Buat nasi goreng kena ada bubur telur. Baru kena. Betul nasi ni kita makan untuk 2 orang je. Ni mak dah masak dah ni, dah sejuk kan. Kita pakailah lebih kurang untuk makan 2 orang je. Okey. Mula-mula kita tumbuk dulu lah. Kita tumbuk dulu bahan-bahan. Ni kita buat simple-simple tapi rasa dia punya rasa tu tak muak lah. Macam mak-mak kita dulu masak. Ni serai ni kita potong-potong sini, halus-halus sikit, senang lah. Ni serai kampung serai kampung ni wangi bau dia. Kalau yang besar tu dia bau dia kurang sikit. Bau dia sedap wangi. Bila kita buat nasi goreng tu, rasa dia tu sedap bau dia tu. Selera je nak makan. Kita tumbuk dulu. Kita tumbuklah bahan-bahan yang ada ni. Yang kita nak. Ni kita masukkan bawang-bawang ni kita pecah-pecah je. Tak payah nak halus-halus sangat. Kita tumbuk-tumbuk je. Kita mana ke pisau mak tadi. Kita tumbuk-tumbuk. Tumbuk pecah-pecah je. Bawang putih. Kalau macam banyak sangat, kita boleh kurangkan. Mak tadi kopek je bawang-bawang ni. Tengok macam banyak ni. Kita boleh kurangkan sebab tak banyak nasi mak. Untuk 2 orang makan je. Okey, dah cukup dah ni. Kita buat pecah-pecah je. Ikan bilisnya pun kita nak bagi pecah-pecah je. Okey, nanti kita akan tumis ni. Okey, dah siap. Kan kita nak potong pula. Kita hiris-hiris pula bahan-bahan ni. Yang ni kita tumbuk-tumbuk je.
Kita pecah-pecah. Yang ini kita pecah-pecahkan. Yang ni. Okey, ni dia yang dah kita potong tadi. Tumbuk. Yang ini kita ketuk-ketuk je. Bising pula bunyinya. Kita tukar ke sini. Ai menyengat kan? Menyengat cili akar. Okay. Pecah je. Okey, yang ini masuk dalamnya. Bagi pedas kita ni bagi wangi. Cili hijau tu. Yang ini kita potong. Tepikan lesungnya. Okey, kita potong ni pula. Batuk. Batuk ya. Okey, kita potong. Masuk ni. Banyak sangat. Kadang sayang pula. Bawang ni terlampau banyak. Cukuplah untuk nasi 2 orang. Okey. Kita taruhkan segini semua sekali. Kita nak tumis. Okey, buat sahabat-sahabat semua. Apa khabar ya? Semua sihat-sihat walafiat ya. Minta Allah bagilah kesihatan yang bagi buat sahabat-sahabat semua. Dan dipermudahkanlah urusan harian. Okey. Jom kita menumis nasi goreng yang simple ni. Okey, kita panaskan kita punya kuali ni secukupnya. Minyak. Okey, kita nak goreng telur dulu ya. Mak nak tumis telur dulu. Nak goreng telur dulu. Telur ni mak nak bagi goreng dulu telur. Lepas tu baru kita tumis bahan-bahan yang lain. Okay, kita kurangkan minyak dia. Nanti minyak ni separuh kita buat goreng nasi. Telur ni kita nak bagi dia garing. Okay, kita masukkan. Ni tak apalah, ada daun apa ni? Daun bawang. Kita buat telur scramble. Okey, dah boleh angkat. Okey, masukkan balik tadi minyak yang kita ambil sedikit tadi. Batuk.
Okey, kita boleh masukkan bahan-bahan yang kita tumbuk dan kita potong tadi. Nasi goreng berserai ni memang sedap lah. Rasa serai, naik bau dia. Goreng sehingga naik bau dia. Tumis sampai bawang-bawang ni layu. Okey, kita masukkan balik telur tadi ya. Telur tadi ni dia ada minyak. Jadi minyak tu bolehlah bagi dia lagi garing. Bawang-bawang dan cili tadi. Okey, kita boleh masukkan bahan-bahan rasa yang kita suka. Kita masukkan secukup rasa, 1 sudu kecil. Kita masukkan garam, 1 sudu kecil. Cukup. Dan kita masukkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersin dah. Nasi untuk 2 orang makan. Dua kan tiba-tiba seorang lagi nak makan pula. Tambahlah. Kadang pak suami dia tak nak makan malam-malam. Kan tiba-tiba dia tengok sedap kan makan pula. Okey, kita boleh gaul. Gaulkan rata. Okey, taburkan tadi daun bawang dan daun ketumbar. Kita rasakan dulu. Rasa masin tak? Sebab ikan bilis tu pun dah masin. Lepas tu garam. Bismillah. Dah cukup dah. Cukup masin. Ngam-ngam dia rasa. Ngam-ngam dia. Tu sedap. Simple je. Kita tak payah bubur macam-macam. Tengah orang tu bubur ni, bubur kicap, bubur apa nama tu? Apa nama, sos ikan ke apa kan. Tak payah. Bila kita taruh sos ikan, dia dah jadi lain. Ni kita nasi goreng original. Nasi goreng original. Yang apa, datangnya daripada serai tadi tu. Dan bilis, bawang-bawang tadi. Memang sedap. Original. Kalau kita masuk yang lain tambah-tambah tu, rasa dia dah lari. Kicap potong, kicap apa tu dah lari rasa dia. Ni memang sedap. Cukup bawang dia, cukup
Ikan bilis tumbuk dia. InsyaAllah sedap. Allah bagi sedap. Dah siap dah. Okey, dah sabar-sabar. Mulalah kita hidangkan. Okey, sabar-sabar. Inilah dia nasi goreng. Simple, sedap. Original. Okey. Selamat menjamu selera. Kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye.